Hello guys. Hello guys. Okay. Kan cakap apa? Sekarang dekat mana? Dekat homestay Hmm? ada kolam, Yes. barang terbang dekat atas. Sekarang letak dekat atas. Dekat luar. Luar. Adik pula cakap beli. Okay, Adik nak cakap apa? Anak. Adik tadi nak cakap apa? Makan apa je kita pergi tengok guys. Jom. Ya ke Tira ni awalnya tak pakai tudung. Apa ni? Korang cakap pasal apa ni? Panas ni. Savannah tadi macam ni. High five. Sekarang ni kita memang kena cakapkan pandang kalia. Tak tahu nak cakap apa dah. Panas tu cermin ni. Kalau panas memanglah panas. Panas. Macam warmer. Hello guys. Okay, jom hari ni kita buat podcast ceritakan tentang hari-hari awak di rumah. Nampak sangat tak connect Kehidupan seharian saya bangun, pergi kerja, balik, tidur. Lilap-lilap. Boleh ke? Kenapa nak cakap belakang? Tahulah. Kalian ni mudah terhibur lah kalian. Ya, saya sangatlah manusia yang mudah terhibur. Makanan Samsung ni lemah. Pakai je S23 Ultra. Okay, so today kita nak tunjuk apa yang kita pakai. Kita pakai ni. Bounty girl. Kita baru beli yang bawah ni. Yang bawah ni Akalia belanja. Lepas tu, jap. Macam nak pasang ni? Aku tak cakap apa aku belanja. Yes, Akalia belanja. Lepas tu, kita ada ni paling mahal guys. Ni paling mahal. Kecil tapi mahal. Okay lah. Weh, apa hal makin tinggi? Walaupun kecil, cute lah juga. Rasa dia macam timbul-timbul sikit. Lepas tu tengok ni, ada stiker Akalia tampal. Tak tahu berapa banyak stiker dia ada. Ni pun semua tampal. Memang ada ke tampal ni? Tampal. Yang ada tertarik kat sini yang ni je. Lama tu sampai benda ni. Berapa lama kali ya? Sebulan guys. Dah 17 ada benda-benda ni semua Free gift dia? Free gift. Boleh. Oh, yang tak rata tu lah. Berapa kata kali ya? 100 lebih juga. Tak ingat berapa. 100 lebih lah. Tiba tak ingat. Ish, ada orang cek Savannah lah. Okay, dah bye guys. T-Face. Tengok dia tengah cek Eddie Love. Eddie ke? Eddie my boss. Is it? Tak isem lah. Ni semput tu tengok betul ha. Isem dia. Guys, bantulah saya guys. Dek, kau dengki apa dek? Uish. Salah. Risau saya tengok budak-budak ni lah. Dek, kau ujian betul lah ada anak buah ni. Buang dia. Jangan kata mami. Banyak lagi sebenarnya. Takkan jangan semua sibuk je. Nak bayar. Ni kita buat guys. Korang rasa korang nak beli tak kalau kita jual? Hello guys, sekarang kita nak pergi mandi kolam.
Okay, jom kita buat transition. Hello guys, kita dah bertukar. Kita tengok ayah tuangkan. Okay dah. Ni kenapa ni? Tak suka lah. Jadi kita tak boleh nak turun rumah lah sangat sebab dah suburb kita dah rumah ni dah sepa. Okay guys. Jom kita tengok Akak Izzah buat. Tepi lah sikit. Yang baru. Oh, pandai buat kuih. Potong kuihnya. Apa? Buat kerja. Jap kita pasal lampu, okey? Rumah baru. Rasanya. Okay, sekarang ni kita nak tengok outfit kita tak? Tapi susah. Sekejap je. Kita kena pijak kat sini supaya bernampak apa yang kita pakai. La ilaha illallah. Tada! So kita nak pergi mandi sekarang ni. Pusing lah diorang ni. Ish. Kita punya outfit lah. Macam Guys, sibuk Abang Mi ni. Abang Mi Bila Izzah lari tapi nanti yang dapat record Izzah. Pakai jam bau dia. Nanti kelakar tapi sebab Acom. Ni apa benda ni? Tolong ke tepi. Rosak vlog kita. Vlog ke vlog? Vlog lah. Banyak songit lah. YouTube orang. Abang belilah second hand. Sekejap. Tak terima tu je. Kau ni apa benda? Dia sibuk loh. Dia punya sebelum selesai 900. Sekarang ni kita tengah tunggu Kaiza tengah buat wedges. Nanti kita nak makan malam. Makan petang. Mana-mana pun boleh. Nak makan petang, makan malam. Tak pin punya. Serabut lah dengan budak ni. Kenapa serabut-serabut ni? Pening lah. Banyak ayah punya anak ada seorang yang Kening sangat ke? jangan judge kalau dia record. Kalau dia dapat duit kita ambil. Sekarang kita nak pergi mandi pool. Jom. Sekarang kita kena pergi jalan kaki sikit. Jom. Kita jumpa siapa guys? Nampak tak Kishkin guys? Safia, sini sikit. Guys, peserta. Aduh, penat. Kita kena jalan kaki pergi sana. Oh, ni taman dia. Guys, sikit. Tut. Kita sampai. Lupa nak beritahu kat Skin yang kita pinjam slipper dia. Weh. Rim pula. Rim kan dia panggil dia. Macam tak bersih, tak pernah cuci. Situ kot kolam dia. Bukanlah, itu entrance. Oh, situ lah guys. Sana. Guys, kita dah sampai. Jap. Sampai kolam dia guys. Okay, tengok budak-budak ni makan. Makan ke nak mandi? Tengok ni. Tu, kalian di situ tengah nak mandi. Mana? Tak nampak lah. Sekarang ni kita kena pergi mandi. Bye guys. Kita raya mandi guys. Ha? Kenapa nak kena bagi slipper ni? Orang nak balik lah. Tunggulah kejap. I don't want it. Biarlah. Bagi beg. Marah je, suka sangat marah mami. Dia ingat dia siapa? Ha? Alah. Sukalah budak-budak ni. Suka. Mana mami? Lapar lah tu. Woi budak. Woi budak. Safia. Kau budak tau. Dia ingat dia cantik atau mesti atau ke apa, saya memahami. Tengok makan apa. Ni pakai.